Pernah tak hampa tertanya-tanya kenapa lalat kalau landing atas makanan kita, dia buat kaki dia macam ni? Seolah-olah dia tengah sapu tangan, nak makan. Pernah tak tengok macam tu? Tak tahu tak kenapa? Sebab lalat dia ada reseptor rasa dekat kaki dia. So, bila dia buat macam ni, dia boleh rasa sama ada makanan tu sedap atau tak tanpa dia rasa guna mulut dia. Macam kita reseptor rasa dekat lidah kan, lalat dekat kaki. That's why dia selalu buat macam ni. Uniknya Allah ciptakan lalat ni haiwan yang tak boleh mengunyah waktu makan tau. So macam mana dia nak makan? Lalat akan muntahkan cairan pencernaan dekat atas makanan yang dia nak makan untuk cairkan makanan tu. Lepas tu dia sedutlah makanan tu. Mata lalat pula boleh tengok 360 darjah. Maksudnya dia boleh tengok dari semua sisi. Dan lalat mampu kepakkan sayap dia 200 kali dalam masa 1 second. Sebab itulah susah gila kita tangkap dia. Kebarangkalian untuk kita tampak lalat dan dapat 1 dalam 100 kali. Jangka hayat lalat pula sekitar 30 hari hingga 2 bulan je. Tapi menariknya, walaupun jangka hayat dia pendek, lalat betina mampu menghasilkan 500 biji selama 2 bulan dia hidup tu. Tapi aku ada satu fakta best yang aku nak share pasal lalat ni. Sebelum ni aku pernah terbaca pasal fakta ni, tapi aku macam tak percaya sampailah aku jumpa bukti. Okey, dalam surah Al-Baqarah ada hikmah di sebalik penciptaan lalat. So hari ni aku nak baca Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni pengubatan ala Nabi Muhammad SAW dan disokong oleh hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang kamu, hendaklah ia menenggelamkannya ke dalam minuman tersebut kerana pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, di sebalik penciptaan lalat yang bawa banyak jenis penyakit yang boleh bagi banyak jenis penyakit dekat kita, Allah dah ciptakan penawar dekat sayap lalat tu sendiri. Dan ini disokong oleh kajian saintifik juga. Kajian pada tahun 2010 oleh Universiti Qasim di Arab Saudi mendapati ekstrak tubuh lalat mengandungi aktiviti antibakteria yang mampu melawan beberapa jenis patogen. Dan ya, kajian juga mendapati di sebelah sayap lalat mengandungi patogen dan di sebelah sayap lagi mengandungi antimikrobial yang mampu mempertahankan diri daripada bakteria dan kulat. Nampak tak hikmah di sebalik penciptaan lalat ni? Subhanallah.